Itulah semula video Along EYZENDY dedah derita sakit. Buah pinggang tahap akhir, mengaku selalu ambil pain KILLER. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selepas beberapa hari bertarung nyawa, pelakon berbakat, Along EYZENDY, disahkan menghembuskan nafas terakhir di samping keluarga. Kira-kira jam 12.16 tengah hari tadi. Pemergian Allahyarham meninggalkan kesan mendalam, terutama kepada rakan industri dan peminat drama serta filem tempatan. Di Trade, itulah semula rakaman video memaparkan temu bual Allahyarham mengenai penyakit yang dihadapinya. Menurut Along, dia mendapat tahu menghidap penyakit buah pinggang tahap akhir ketika membuat ujian saringan kesihatan sempena ulang tahun kelahiran. Pelakon ini tidak menyangka menghidap penyakit serius, di mana kedua-dua buah pinggangnya tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Doktor bagi tahu buah pinggang ni ada tahap 1 sampai tahap 5. Tahap 1, 2 dan 3 boleh kontrol lagi, boleh cari ubat atau suplemen yang boleh baikkan semula. Tapi bila dah masuk tahap 3 nak masuk tahap 4, dah tak ada ubat. Saya ada habit bila sakit je ambil painkiller. Sebab dulu masa job back to back, memang banyak job dulu waktu muda-muda. Saya tak boleh sakit, kalau sakit runsing sebab tak boleh buat kerja. Ubat dia painkiller, terus segar. Katanya, kedua-dua belah buah pinggangnya hanya berfungsi hanya 17%. Selang 2 bulan kemudian, Along menjalani rawatan dialisis. Seminggu 3 kali, 4 jam sehari.